dia untuk menjadi jambatan untuk menyatukan dua parti terbesar orang Melayu ini, insyaAllah. Tidak pernah ubah. Saya berpendapat bahawa nak tukar kerajaan, jangan kita ulangi kesilapan kerajaan yang terdahulu. Ingat sebab tu kita ni bukan kat sini sebab kuasa. Kalau sebab kuasa, yes, kita tukar kerajaan, kita ambil pimpinan. Tapi ini bukan soal kuasa. Ini soal bagaimana hasrat dan juga suara akar umbi itu kita nak bawa. Jadi biarkan. Yang paling penting apa? Negara kita. Negara ini perlu dijalan ditadbir dengan baik. Kalau hari ni, kalau UMNO tak ada, kerajaan tumbang, yes, itu mungkin menjadi satu kesilapan dan kesalahan. Hari ini pemuda UMNO nak desak UMNO keluar sebab kerajaan akan tumbang. Tapi hari ini kerajaan tak akan tumbang. Tak seperti mana tingkat awal. Jadi kerajaan boleh berjalan dengan baik tanpa UMNO. Maka kita silakan kerajaan jalanlah tanpa UMNO dan kita jalankan tanggungjawab kita sebagai pemegang. After all, kita kena tahu bahawa teringat PRU 15 rakyat nak UMNO jadi pemegang. Jadi tak apa. Yang itulah yang kita nak buat. Tapi sebab tak boleh ketika itu, sebab kita diminta atas titah, kita akur atas titah untuk kita bentuk kerajaan. Tapi dah 3 tahun, saya rasa sudah cukup. Kerajaan pun dah ada kursi yang baik untuk dijalankan, sudah cukup. Dan sudah tiba masanya untuk UMNO keluar dan juga menjadi pembangkang. Seperti apa yang rakyat mahu dan kita aturkan apa yang perlu kita buat pada masa mendatang. Setakat ini macam saya kata, kita tak ada masalah dengan mana-mana. Tetapi pelopor untuk penyatuan Melayu ini mesti dipelopor oleh dua parti teras yang paling besar, iaitu PAS dan juga UMNO. Jadi kalau kita nak satukan orang Melayu, dia mesti dua parti ini bergabung dulu bersama, barulah kita akan panggil. Yang lain-lain nak masuk, we are most welcome, tak ada masalah. Tapi dia mesti dipelopor oleh PAS dan juga UMNO. Saya nak terangkan, desakan keluar datang daripada saya secara personal dan juga daripada akar umbi. Tidak datang daripada Presiden. Presiden merestui convention. Sebab bila kita menyatakan pada Presiden, kita nak buat convention supaya kita nak dengar suara akar umbi, maka Presiden bersetuju. Inilah jiwa besar. Presiden setuju. Walaupun Presiden tahu mungkin akar umbi akan marah dan sebagainya, tetapi Presiden berjiwa besar, dia setuju untuk mendengar segala. Sebab apa? Sebab tu UMNO ini parti yang demokrasi. UMNO ini parti yang mendengar akar umbi. Tiada akar umbi, maka saya percaya tiadalah UMNO dan pemimpin UMNO pada hari ini. Sebab tu hari ini berjiwa besar, kita buat convention, maka convention ini kita akan nafsahkan dalam PAU dan insyaAllah itulah keputusan parti yang akan kita dapat nanti, insyaAllah.